akan menentukan hujah-hujah dan bidasan terhadap usul tersebut. Ahli Dewan yang dihormati, maka dengan segala hormat ini dipersilakan Yang Amat Berusaha Perdana Menteri untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan usul tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Tapi usul tak habis. Dia berdirilah di atas kaki sendiri sampai penuh. Oh, okay. Oh, ada sepenuhnya. Ada. Ya, Dewan ini percaya demi masa Industri Automotif Nasional yang kaya tantangan berdirilah di atas kaki sendiri sepenuhnya perlu untuk kita terima sisi Dewan menjadi tanggungjawab saya selaku Perdana Menteri hari ini untuk kita definisikan usul Dewan Perdebatan. Ramai pertama Dewan Perdebatan Industri Automotif Nasional. Industri Automotif Nasional ialah sektor strategik yang ketiga terbesar di Asia Tenggara dan ke-23 di dunia dengan pengeluaran tahunan melebihi 500,000 unit kenderaan berdasarkan rekod jumlah volume TIV melepasi 800,000 unit pada tahun 2025. Industri ini melibatkan pengeluaran kenderaan bermotor dengan tumpuan semasa kepada EV dan pembangunan teknologi tempatan. Fragmen kedua pula adalah kadis tantangan atau berdasarkan pusat rujukan persuratan merayu adalah keadaan tidak terpengaruh. Keadaan kadis tantangan di dalam konsep perdebatan hari ini adalah keadaan perisai kepada teknologi hijau, bateri hijau kepada kenderaan elektrik yang mana hari ini model relatifnya diesel pun penghasilan bateri hijau ini menggunakan oksigen dan hidrogen pada Toyota Mirai iaitu FCEV warga Dewan Yang Mulia. Fragmen seterusnya pula adalah keadaan berdirilah di atas kaki sendiri yang mana sepenuhnya adalah keadaan di mana hari ini kita berdikari sepenuhnya dengan keadaan tiada kebergantungan terhadap industri luar. Hari ini secara konseptualnya keadaan berdirilah di atas kaki sendiri ini adalah keadaan kita akan laksanakan secara berperingkat dalam tempoh 10 tahun akan datang melalui konsep dunia dasawarsa yang mana hari ini kita akan laksanakan ini melalui 3 peringkat utama warga Dewan Yang Mulia. Fasa pertama adalah hari ini kita menjajakan set P yang kini sudah pun berada dalam keadaan 70% keadaan penyelesaian. Set P ini adalah dasar transisi tenaga Sarawak yang menjalin elektrik daripada hasil hidrogen dan karbon warga Dewan Yang Mulia. Fasa kedua adalah kolaborasi dengan Sarawak Energy untuk menghasilkan bateri seperti FCEV ini. Dan fasa ketiga pula di akhir perdebatan adalah keadaan di mana hari ini tempoh jualan dalam negara dapat kita laksanakan warga Dewan Yang Mulia. Kita lihat pula kepada kes kerajaan hari ini. Kami memperlihatkan kepada keadaan kapasiti ketersediaan arus perubahan teknologi global yakni dalam pembangunan ekonomi elektrik ini di Malaysia di mana status quo perdebatan adalah Malaysia sudah melangkah ke arah pembangunan ekosistem kenderaan elektrik EV, namun kadar kebergantungan terhadap sumber asli masih lagi tinggi. Keterdesakan yang untuk kita perdebatkan usul ini adalah di mana hari ini kita ada masalah terhadap persaingan global yang makin mencabar dalam pembangunan teknologi hijau terutamanya automotif EV dalam di mana hari ini pembekal kereta Malaysia Perkemar telah menyatakan satu kenyataan di mana hari
Foresta dan BYD telah mendominasi keadaan teknologi berskala besar dalam pembangunan automotif EV ini, warga dewan yang mulia. Tak kalah pula hal ini apabila kita ini tidak mudah untuk kalah dari segi persaingan harga, teknologi, dan hal ini kita dapat kurangkan kebergantungan terhadap sumber asli dalam pasaran domestik. Hal ini kenapa kami memilih Sarawak sebagai satu keadaan untuk kita bawakan adalah kerana kita tahu Sarawak ini adalah pembekal sumber tenaga utama di Malaysia warga dewan yang mulia. Rangkuman mudahnya menjawab terus kepada latar kes perdebatan hari ini adalah tentang masalah pelaburan, di mana hari ini kita dapat buka mata pelabur tentang keberhasilan bateri yang asli daripada hidrogen dan karbon ini dilaksanakan di Malaysia sendiri. Keadaan kedua pula adalah keadaan dasar perlindungan tempatan, di mana hari ini kita utamakan rakyat dalam negara dengan pembuatan dan penjualan. Keadaan ketiga pula hari ini, arah manakah kita akan melangkah adalah kepada arah ekonomi hijau warga dewan yang mulia. Jadi, sebelum saya masuk kepada hujah perdana, saya persilakan satu isi laluan. Ini hasrat anda nak jadikan Sarawak tenaga di Sarawak hidroelektrik, tapi anda nak hasilkan bateri yang perlu lithium. Jadi, ini tidak menepati. Datuk, hari ini keadaan kita dah gambarkan dalam Dewan Perubatan, di mana stat P ini merujuk kepada hidrogen dan oksigen, yang mana hari ini kita sudah pun berada dalam fasa pelaksanaan 70% warga dewan yang boleh menjawab saja isi laluan hari ini. Tak ada kaitan pun dengan hidroelektrik semata-mata warga dewan yang boleh. Hujah perdana di bawah kata kunci membina daya saing industri tempatan daripada faktor ekonomi, di mana hari ini secara mudahnya saya akan ceritakan kepada anda bagaimana hari ini Malaysia perlu membina kekuatan dalaman sebelum bersaing secara terbuka di dalam pasaran global, di mana hari ini kita analisis pertamanya, tanpa keadaan berdikari, syarikat global dengan modal yang lebih besar mampu untuk mendominasi pasaran. Jadi apabila kita berdiri di atas kaki sendiri ini, kita akan jadi satu syarikat yang lebih kalis tantangan dan dapat membangunkan pembangunan teknologi automotif EV ini ke arah ekonomi hijau yang lebih mampan bagi dewan yang mulia. Analisis kedua pula hari ini adalah di mana hari ini kita akan melibatkan pemain tempatan, yang mana hari ini kita tak sempat untuk berkembang dengan sepenuhnya jika kita bergantung kepada yang luar warga dewan yang mulia. Akhirnya hari ini pasaran semasa akan tersingkir. Faktanya, menurut OECD, industri otomotif memerlukan sokongan dasar jangka panjang, contohnya seperti sektor yang kami gariskan, untuk mencapai skala ekonomi yang mampan dalam pembangunan ekonomi hijau, yang mana hari ini modal elektriknya telah dilaksanakan di Korea Selatan dengan keadaan kita melindungi industri otomotif sebelum jenama lain seperti Hyundai, kita dapat mencapai keadaan global yang baik warga dewan yang mulia. Jadi secara rangkuman mudah yang saya telah ceritakan kepada anda bagaimana hari ini keadaan kita demi masa depan industri otomotif nasional yang kalis tantangan berdirilah di atas kaki sendiri. Barulah hari ini kita menjawab kepada latar yang digariskan warga dewan yang mulia, di mana hari ini tiga keadaan pendataan masalah yang digariskan di data pelaburan, dasar perlindungan tempatan dan arah manakah harus pembangunan ini dilaksanakan. Kami dah jawab ketiga-tiganya. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berusaha pada Menteri atas hujah yang ditujukan. Seterusnya, dipersilakan Yang Berusaha Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Silakan Yang Berusaha.
tuan-tuan, Dewan ini percaya demi masa depan industri otomotif nasional yang kalis tantangan, berdirilah di atas kaki sendiri sepenuhnya. Ini premis yang dipegang oleh perwakilan kerajaan. Di Hemat Pembangkang, kami percaya kita tidak perlu untuk berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya. Mengapa perkara ini menjadi satu perkara yang signifikan dalam Dewan Perdebatan? Di saat mereka lampirkan, oh, hari ini kita ada ketersediaan untuk mengadakan kolaborasi dengan negeri daripada Sarawak. Khususnya ini adalah negeri yang diwar-warkan sebagai negeri pemain utama dalam industri teknologi hijau maupun industri otomotif nasional ini, warga dewan sekalian. Soalan saya yang pertama sekali adalah, di saat anda ingin menjadikan Sarawak ini sebagai rakan niaga ataupun rakan kolaborasi, anda perlu faham teknologi hijau apa ataupun tenaga hijau apa yang menjadi keutamaan di Sarawak. Di saat mereka hari ini masih lagi bersandarkan kepada tenaga hidroelektrik, warga dewan sekalian. Namun, anda katakan, oh, kita berdiri di atas kaki sendiri sebelumnya dengan kita mengadakan electric vehicle ataupun EV, yang mana mereka tidak menggunakan pun hidroelektrik, warga dewan. Mereka lebih ke arah lithium ion, warga dewan sekalian. Jadi, anda nak jadikan Sarawak ini sebagai rakan niaga, tapi ia guna tenaga lain, sedangkan EV pun menggunakan sumber tenaga yang lain, hadirin dan hadirat sekalian. Bahkan kalau kita tengok pemain utama dalam electric vehicle seperti Tesla masih lagi menggunakan bateri lithium. Bukannya tiba-tiba kita isi kereta itu dengan air, warga dewan sekalian. Ini tidak menjadi satu perkara yang ada toleransi dalam Dewan Perdebatan. Dan disebabkan ketidaksignifikan inilah kita perlu berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak perlu berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya, warga dewan sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka katakan, oh, hari ini kita perlu berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya dengan kita tidak bergantung kepada syarikat-syarikat asing. Kenapa, warga dewan? Oh, syarikat-syarikat asing ini ada modal yang besar. Jadi, kalau mereka ada modal yang besar, kita ada modal yang kecil. Ini membuktikan kita masih lagi berhajat dan berkeperluan kepada syarikat asing. Bahkan, di saat kita berbicara tentang soal kebergantungan ataupun kolaborasi, ia tidak hanya statik kepada modal besar, modal kecil, tapi bagaimana kapasiti kita dalam membangunkan research and development R&D. Ini juga masih lagi membuktikan kita masih lagi terkebelakang. Sebab itu kita tidak boleh berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya, warga dewan sekalian. Dan hujah pertama mereka, membina daya saing. Di peringkat pertama, saya tidak pernah nampak pun bagaimana analisis dan pembuktian mereka dengan kita melepaskan kolaborasi dengan syarikat asing, kita mampu untuk membina daya saing, kita mampu untuk melibatkan lebih ramai lagi daripada pemain tempatan, warga dewan sekalian. Sebab dengan kita tidak melakukan kolaborasi inilah, di akhirnya ia akan menurunkan kompetensi dan daya saing kita di pentas global, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi hujah pertama ini boleh sudah untuk kita tolak ke tepi. Sebelum saya teruskan, saya buka satu. Yang pertama, hari ini kita nak cipta bateri seperti RCEV yang menggunakan hidrogen dan juga oksigen. Yang kedua, hari ini setuju atau tidak, andainya ada persaingan, maka itulah yang mewujudkan bahawa hari ini akan ada persaingan dalam ekonomi. Yang berhormat, dalam ekonomi di mana-mana pun ada persaingan. Bahkan syarikat tempatan hari ini pun perlu persaingan di saat kita masih lagi termeterai perjanjian dengan syarikat industri asing. Itu pertama. Dan yang kedua, warga dewan sekalian, di saat anda cerita tentang bateri, saya dah tunjuk dah. Pernah anda nampak bateri ini diisi dengan air? Tidak, warga dewan, ia tetap dicas dengan electric vehicle. Dan ini tidak boleh untuk dijadikan dalam Dewan Perdebatan. Justru di Hemat Perwakilan Pembangkang, Dewan ini percaya demi memastikan industri otomotif nasional kalis tantangan, kita tidak perlu berdiri di atas kaki sendiri sebelumnya. Atas rasional melihat kepada ketidaksediaan pemain industri tempatan untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri sebelumnya. Melalui hujah yang pertama, kelangsungan masih lagi bergantung kepada industri luar. Dan yang kedua, kelemahan kualiti pembekal industri otomotif tempatan, warga dewan sekalian. Justru, ayo kita lihat dan kita analisis hujah pertama perwakilan Pembangkang. Kelangsungan masih bergantung kepada perlindungan kerajaan, masih bergantung kepada industri luar, warga dewan sekalian. Dalam hujah ini saya akan buktikan kepada anda
bagaimana pemain industri tempatan ini masih lagi bergantung dengan pemain industri luar, yang mana keadaan ini membuktikan kita ada keperluan dari segi R&D maupun dari segi modal dan teknologi warga dewan. Kita boleh lihat menurut laporan industri tahunan yang dikeluarkan pada tahun 2023 hingga tahun 2025, syarikat pemain automotif tempatan seperti Proton masih lagi menggunakan internal combustion engine ICE, dan dalam peratus pasaran saham syarikat, Proton ini telah pun mengadakan kolaborasi dengan syarikat dari China iaitu Geely yang masih lagi dominan dalam perkongsian pasaran saham Proton warga dewan sekalian. Di saat kemunculan awal syarikat Geely ini, mereka telah pun mendominasi hampir 49.1% daripada pasaran saham Proton, dan yang terkini mereka hampir memenuhi 100% daripada pasaran saham tersebut warga dewan sekalian. Bahkan keadaan ini diburukkan dengan kolaborasi dalam syarikat Geely dengan Proton yang memerlukan contohnya ekspor 100,000 warga dewan sekalian, dan keadaan ini membuktikan kita masih lagi memerlukan berhajat kepada industri syarikat asing. Sebab itulah kita boleh lihat menurut daripada Malaysian Automotive Association MAA, Proton dan Perodua membentuk jumlah kumulatif 73.6% daripada pasaran otomotif nasional, sedangkan ekspor kita hanyalah 0.036% daripada pasaran global warga dewan sekalian. Mengapa perkara ini berlaku? Sebab kita masih lagi ada keperluan untuk kita bergantung dan berharap kepada syarikat dan pemain industri luar. Dalam konteks ini, dalam konteks Geely dan Proton, kita masih lagi bergantung dan berharap kepada negara China warga dewan sekalian. Di akhirnya, dalam hujah ini saya sudah buktikan kepada anda bagaimana pada hari ini kita tidak boleh untuk membiarkan pemain industri tempatan ini berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya, di saat kita masih lagi ada hajat dan kita masih lagi ada keperluan untuk bergabung dengan syarikat luar warga dewan sekalian. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berusaha serta memahami atas hujah yang dikemukakan tadi. Perbahasan dalam persidangan Parlimen Siti teruskan lagi. Yang ini saya persilakan yang berusaha, yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Kerajaan untuk menyambut perbahasan tersebut. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya anda terlupa, tapi hari ini usul ini bergerak berdasarkan satu latar yang sama. Mengapa hari ini kerajaan lebih baik? Kerana kerajaan sebenarnya telah pun menjawab kepada latar yang digariskan sebelum munculnya usul ini warga dewan sekalian. Soal permasalahan latar apakah yang diberikan dalam latar? Permasalahan apakah yang diberikan dalam yang telah pun diselesaikan di perwakilan kes kerajaan sebaik bangkit yang pertama, iaitu latar pelaburan, masalah dasar mengenai tempatan dan juga arah mana harus kita melangkah untuk kita capai bagi dewan sekalian. Itu yang pertama gagal dibuktikan oleh perwakilan lembaga. Kerana kita lupa untuk baca latar usul warga dewan sekalian. Warga dewan sekalian, mari kita lihat dulu apakah kebobrokan sebenar di perwakilan kerajaan. Hari ini sebenarnya mereka terlupa akan pembawaan pihak Perdana Menteri hari ini, kerana kami telah sampaikan kepada anda apa yang kita ingin bawa dari pendapatan adalah hari ini dari segi perancangan dasar transisi tenaga SETP 2025 yang telah ada pelaksanaan sebanyak 70%. Sebagai orang Belaga di Sarawak, hari ini SETP ini adalah satu SETP transisi tenaga dasar petroleum kepada hidrogen dan karbon dan juga oksigen warga dewan sekalian. Jadi apa yang kita nak cipta dalam perdebatan? Hari ini kita dah cipta satu bateri yang tidak akan kebergantungan kepada lithium. Ini kita nak ikut model relatif yang telah digariskan seperti FECV dalam Toyota Mirai uji Jepun warga dewan sekalian. Itu yang pertama anda kena faham. Yang kedua, hari ini anda nak cakap hari ini ketidaksediaan pemain tempatan. Warga dewan sekalian, ketidaksediaan pemain tempatan. Sedangkan hari ini kalau anda lihat baik-baik, kami telah ceritakan kepada anda dalam usul hari ini
anda bagaimana industri automotif nasional ini telah menghasilkan lebih 800,000 kenderaan bermotor berasaskan EV yang mana itu kita ada kebergantungan. Andai ni kita tak ada kebergantungan, apa yang akan terjadi? Maka kita akan lebih daripada itu. Kerana kita mampu untuk berada dalam ketiga terbesar di Asia Tenggara sekarang. Mungkin selepas ini kita akan berada di tempat pertama warga dewan sekalian. Itu yang anda faham yang kedua. Yang ketiga hari ini, kalau hari hujah anda nak bercerita berkenaan ketidaksediaan, mana kata anda tak nak bertemulah kami di perwakilan kerajaan. Kerana kami dah ceritakan kepada anda bagaimana kes kami bergerak. Ada berkenaan, bagi kita nak tunjuk hari ini automotif nasional ini yang garis tantangan, yakni perisai kepada teknologi hijau. Ada anda menjawab kepada teknologi hijau? Tiada warga dewan sekalian. Jadi warga dewan, dalam hujah pertama mereka ceritakan kepada kita pemain automotif HP dan sebagainya. Sedangkan hari ini, kalau anda nak keperluan R&D, inilah R&D yang kami nak tunjukkan. Kita nak cerita satu bateri baru tanpa kebetulan lithium, hanya berbekalkan hidrogen dan sumber yang berada di Sarawak warga dewan sekalian. Dan juga warga dewan, kalau anda nak tahu, hari ini automotif Malaysia kereta EV sudah pun berada dalam tahap mencipta 100,000 warga dewan sekalian. Sebelum saya teruskan kepada pihak perwakilan kerajaan, silakan satu. Sadarkan nama anda tempat bilik. Anda kata kita sudah bersedia untuk putuskan kolaborasi dengan Resiwa. Hanya kali kita bina satu teknologi bateri. Datuk, itu dah yang kami gariskan sebagai hari kita tak nak ada kebergantungan luar. Sebab apa? Sebab kita ada set P yang sudah ber-70% kadar pelaksanaan yang berjaya warga dewan sekalian. Jadi, kenapa hari ini kalau anda ada sumber, anda ada penyelesaian, kenapa anda nak bergantung? Kerana hari ini anda boleh saja berdirilah di atas kaki sendiri. Jadi seperti saya, berdiri di atas kaki sendiri dengan pembawaan kerajaan yang cukup mudah dan juga berlandaskan latar yang ada. Jadi warga dewan sekalian, dalam hari ini mari kita dengar baik-baik apakah hari ini hujah yang akan dibawakan oleh perwakilan kerajaan. Itu dalam hujah itu kami akan ceritakan kepada anda dalam kata kunci mengukuhkan pemilikan teknologi tempatan. Mengapa? Yang pertama, penguasaan teknologi adalah satu kunci kepada industri automotif nasional pada masa hadapan, khususnya dalam era peningkatan EV ni warga dewan sekalian. Analisis pertama, jika hari ini Malaysia bergantung pada teknologi luar, kita hanya akan menjadi pengguna dan juga rakan kongsi, bukannya pencipta nilai. Analisis kedua, kebergantungan ini menyebabkan negara mudah terdedah kepada kawalan syarikat asing. Jadi warga dewan, berdasarkan kedua-dua analisis ini, kita sudah nampak bahawa hari ini kalau anda nak bergantung kepada industri luar, anda hanya sebagai rakan kongsi dan tidak pun boleh menjadi satu pencipta nilai. Kerana menurut International Energy Agency dengan izin pertua pada tahun 2024, peralihan kepada EV ini memerlukan penguasaan teknologi, bateri dan juga sistem digital warga dewan sekalian. Yang mana hari ini saya kuatkan lagi dengan menurut UNIDO 2025, pemindahan teknologi tidak berlaku secara automatik tanpa dasar yang tegas. Jadi dasar apa yang kita bawa hari ini? Iaitu dasar set P warga dewan sekalian. Tanpa syarat pemindahan teknologi, pelabur hanya akan menjadi Malaysia. Telah pelabur hasil hanya akan menjadikan Malaysia sebagai pusat pemasaran. Bukan hari nak labur apa bila kita buat satu perkara. Di hujah ketiga pula, kami akan ceritakan kepada anda dalam kata kunci mengawal pasaran domestik daripada dominasi asing. Ini aspek dalam aspek kedaulatan industri warga dewan sekalian. Dalam hari ini kita nak cerita sebenarnya pasaran domestik ini perlu menjadi asas kekuatan kepada industri tempatan. Yang ini dalam analisis pertama, jikalau hari pasaran anda dikuasai oleh syarikat asing dan hari ini pemain tempatan akan kehilangan ruang untuk berkembang kerana tiada peluang untuk mencapai nilai. Dan juga hari ini analisis kedua adalah keuntungan industri akan mengalir keluar negara dan melemahkan ekonomi domestik. Kenapa? Perkara ini sebenarnya telah dibuktikan. Menurut IMF 2025, dominasi syarikat asing boleh menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi domestik. Dan juga hari ini menurut Asian Development Bank 2024, pembangunan industri tempatan penting untuk kestabilan ekonomi jangka masa panjang warga dewan sekalian. Jadi warga dewan, rangkuman bidang perwakilan kerajaan hari sebenarnya hari ini kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana hari ini industri demi masa depan industri automotif nasional yang garis tantangan. Ini garis perisai kepada teknologi hijau berdiri di atas kaki sendiri, menjawab kepada usul latar
menjawab kepada masalah dalam latar iaitu pelaburan, dasar perlindungan tempatan dan juga arah mana yang harus kita langkah untuk kita kawal, untuk kita dapatkan masa depan industri otomotif yang kami sangat luar biasa sekalian. Kami telah tunjukkan kepada anda dalam membina kekuatan ekonomi dalaman, menguasai teknologi sendiri dan juga mengawal pasar domestik. Jadi bagi ini kami adalah lebih baik dibuat oleh kerajaan dan bukanlah perwakilan pembangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Seterusnya saya mempersilakan yang berhormat Tuan Ketua Pembangkang dan menyampaikan hujah perbahasan esok. Silakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipkan buat semua. Salam perdebatan, salam jenis BNI dititipkan buat pihak kerajaan, perwakilan pembangkang dan hadirin yang sedang bersidang. Bertindak sebagai timbalan untuk pembangkang pada hari ini, saya menolak usul pada hari ini sebelumnya berdasarkan usul pada hari ini. Dewan ini percaya demi masa depan industri otomotif nasional yang kali tantangan, berdirilah di atas kaki sendiri menjadi kami ketidaksediaan pemain industri tempatan untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri sepenuhnya pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, tanpa yang masih kita melihat apakah masalah serta pertikaian yang terlihat di pihak kerajaan pada ketika ini. Saya mulakan dengan pertikaian terhadap Jabatan Ketua Pembangkang. Mereka katakan secara rangkumannya, apabila mereka katakan pada hari ini kita ingin bergerak ke arah kenderaan elektrik yang memerlukan kita ke arah safety, mereka hanya katakan, oh, kalau kita nak membina sesuatu kenderaan elektrik, safety ini adalah satu komponen penting. Sedangkan untuk kita membina sesuatu kenderaan yang berkualiti, kenderaan elektrik yang berkualiti tinggi, safety bukan semata-mata untuk kita letakkan dalam komponen kenderaan tersebut. Kita perlukan banyak faktor dalam bateri. Bagaimana kita ingin memasang kenderaan itu memerlukan sesuatu pelaburan yang lain. Tidak semestinya kita melihatkan pada hanya dengan tenaga ini sudah kita dapat lihat kita boleh meningkatkan kualiti pada hari ini serta dapat memastikan kenderaan elektrik ini dapat ke arah lebih maju serta lebih berkualiti dalam harian saya. Itu yang mereka katakan. Dan kita lihat apakah mereka katakan lagi bahawa mereka katakan dalam hujah ketiga mereka, iaitu dari segi pengawal pasaran domestik, katakan kita sudah ada akses kekuatan industri tempatan dan ini tiada peluang ekonomi jangka masa panjang. Sedangkan kalau kita lihat dari segi pasaran domestik pada hari ini, Malaysia masih lagi baru bersedia untuk ke arah teknologi kenderaan elektrik, walaupun kita sedang ke arah itu seperti kita sudah ada emas dan sebagainya, tetapi pada hari ini dah menunjukkan bahawa bagaimana pasaran dan juga pembelian tempatan pada hari ini masih tidak mencapai sesuatu standard yang kerajaan letakkan untuk kita kata kenderaan pada hari ini kita pada hari ini sudah bersedia untuk ke arah kenderaan elektrik serta kita katakan pada hari ini sudah bersedia untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan melihat kita tidak bergantung kepada pelabur-pelabur ataupun industri luar. Hujah kedua mereka katakan bahawa mengumpulkan pemikir teknologi tempatan. Sekali lagi mereka katakan bahawa kalau kita ada peralihan teknologi, sedangkan pada ketika ini dari segi kita lihat pelaburan teknologi dalam pembangunan dan penyelidikan dalam teknologi hijau tidaklah masih berkembang lagi yang berdua. Sebagai contoh, saya bawakan pada ketika ini
Kerana pada hari ini kerajaan lebih fokus kepada bagaimana kita ingin menghias kualiti dari segi kenderaan itu dari segi luaran mereka, bermakna kita nak mengalihkan penyelidikan pembangunan untuk kita memastikan kualiti pada hari ini yang berhormat sekalian. Ucapan pertama mereka di bawah Perdana Menteri dikatakan keadaan dikatakan bahawa persaingan, ada masalah persaingan global di antara contoh yang kemajuan kepada Toyota, tidak ada BYD dan Tesla. Sedangkan di pihak kerajaan pada hari ini ada sesuatu, contohnya ditemukan isu proton dan EV. Apabila negeri luar ini tidak boleh untuk menembusi pasaran Malaysia, mereka terpaksa melaksanakan kerjasama antara tempatan untuk memastikan kita hari ini dapat memastikan kenderaan elektrik ini lebih digunakan di masyarakat tempatan. Sebelum saya berada hujah, persilakan. Datuk, pertama hari ini, keadaan yang anda bawakan hanya status quo saya pun dah bagi. Kedua, hari ini kita berlandaskan pada dasar kita telah laksanakan dalam masa tempoh 10 tahun. Datuk cerita pasal hari ini je. Yang berhormat, saya semasa kita bincang pada hari ini untuk kita tengok apakah kita betul-betul bersedia untuk ke arah yang lebih berkualiti. Menjawab soalan yang berhormat. Hujah kedua kami ialah kelemahan kualiti pembekal industri otomotif tempatan. Tuan dan Ketua, pada ketika ini kenderaan elektrik memerlukan bahan yang berkualiti dari segi bekalan tempatan tersebut. Kita pada ketika ini pembekalan tempatan tidaklah berada di tier 2, tier 3 yang terpaksa bergantung kepada pembekal luar seperti China pada hari ini. Maka secara logiknya, kalau kita tiada sumber atau berkualiti dari segi masyarakat tempatan, bagaimana kita ingin mencipta sebuah kenderaan elektrik yang berkualiti dan memenuhi standard yang diletakkan oleh kerajaan pada ketika ini. Hujah ketiga kami adalah mengenai dengan perlindungan ke atas syarikat tempatan. Dalam hujah ini, saya akan tunjukkan kepada Dewan sekalian bagaimana hari ini kita masih ada perlindungan ke atas pemain industri tempatan. Tuan Yang Ketua, pada hari ini kita ada perlindungan National Automotive Policy NAP 2020. Dalam dasar ini, duty access kepada syarikat asing iaitu 65% kepada produk import. Yang kedua, terdapatnya kerajaan memberikan rebhat cukai kepada syarikat tempatan bagi melindungi syarikat ini daripada didominasi oleh pasaran-pasaran luar. Dan yang ketiga, pengenalan harga lantai kepada syarikat asing untuk memastikan terdapatnya harga minimum untuk mereka menjual kenderaan elektrik luar negara agar tidak terjejas kepada keluaran kenderaan tempatan yang dikeluarkan oleh Malaysia atau kerajaan. Jadi sebenarnya kerisauan kerajaan adalah soal dikawal dan kedaulatan syarikat pemain industri tempatan ini sebenarnya adalah tanggapan yang salah disebabkan oleh dasar semasa masih melindungi pemain tempatan pada hari ini. Jadi jelaslah bahawa kami telah buktikan bahawa terdapat ketidaksediaan untuk kita bergerak ke arah berdiri atas kaki sendiri seperti di kerajaan untuk bergerak ke arah teknologi hijau yang mereka bawakan dalam kes mereka pada hari ini. Jadi mohon jadi apa yang saya minta, mohon usul ditolak. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya, persilakan Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menyampaikan hujah perbahasan usul. Persilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tuan Speaker Dewan, Kerajaan Pembangkang khususnya warga Dewan yang sudi untuk bersidang dalam arena perdebatan pada hari ini. Bacaan usul masih lagi sama, iaitu Dewan ini percaya demi masa depan industri automotif nasional yang kalis tantangan, berdirilah di atas kaki sendiri sepenuhnya. Pun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sedari bangkit yang pertama hingga duduk yang kedua di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, satu perkara yang mereka terlepas pandang dan juga tersilap faham mengenai tentang tenaga hidrogen dan juga tenaga hidroelektrik. Tak apa, mari saya terangkan kepada si Dewan. Perbezaan antara tenaga hidrogen dan juga tenaga hidroelektrik adalah
hidrogen yang digunakan bukan berbentuk hidroelektrik. Kerana apa? Bateri hidroelektrik menggunakan penjarahan kuasa melalui air berbanding dengan bateri yang dicipta di Jepun yang kami ambil sebagai model derivatif, iaitu menggunakan hidrogen dan juga oksigen. Jadi, perkara yang dibangkang oleh meja perwakilan pembangkang pada hari ini tentang tenaga hidroelektrik boleh kita tolak keluar dewan. Itu yang pertama. Kedua, pada hari ini apabila pihak pembangkang bangkit dengan kita tak perlu pun untuk berdikari sepenuhnya. Namun, persoalannya pihak pembangkang tak pernah pun cerita dekat kita dengan keadaan kita tak perlu berdikari sepenuhnya. Adakah kita tak nak berdikari langsung? Ataupun kita nak berdikari separuh, ataupun kita nak berdikari suku? Sepatutnya selaku pihak pembangkang yang baik, anda perlu cerita kepada seisi dewan keadaan sepenuhnya pada dalam dewan perdebatan pada hari ini yang anda ingin tolak, ataupun keadaan berdikari sepenuhnya. Sepatutnya selaku pembangkang yang baik, anda jelaskan kepada seisi dewan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada hari ini apabila anda bercerita tentang kebergantungan kita terhadap syarikat luar, ini telah pun dijawab dalam status quo semasa dalam arena perdebatan Sedari Bangkit yang pertama kakak saya, Perdana Menteri pada hari ini. Malaysia sudah pun melangkah ke arah pembangunan ekosistem kenderaan elektrik, EV, electric vehicle dengan izin Tuan Yang Di-Pertua. Namun, kadar kebergantungan kita terhadap sumber asli yang masih lagi tinggi Tuan Yang Di-Pertua. Jadi, sebab itulah timbulnya usul untuk kita perdebatkan pada hari ini, untuk kita tengok adakah demi masa depan negara, demi masa depan industri automotif nasional pada hari ini, yang garis tantangan perlu untuk berdiri atas kaki sendiri sepenuhnya ataupun tidak. Itu sepatutnya yang kita perdebatkan dalam arena perdebatan pada hari ini. Bergerak pula kepada konsep yang dibawakan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini apabila mereka bercerita tentang ketidaksediaan negara. Namun, telah pun kami tunjukkan kepada anda dalam status quo semasa pun kami tunjukkan kepada anda bahawasanya pada hari ini Malaysia sudah pun bersedia pada hari ini. Kerana apa? Kita ada SETP. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak pernah dengar SETP, SETP ini adalah daripada Sarawak Energy sebenarnya. Okey? SETP merupakan SETP adalah satu perangkaan di Sarawak di mana objektifnya adalah berlandaskan konsep triliunan tenaga, iaitu keselamatan, kemampuan dan juga kelestarian demi mengekalkan kewajipan dan juga kepercayaan kebekalan tenaga. Dan yang merupakan keras utama kepada SETP ini adalah tenaga boleh baharu, iaitu sektor tumpuannya adalah kepada kuasa, pengangkutan, industri dan juga bangunan Tuan Yang Di-Pertua. Jadi, SETP ini telah pun kami tunjukkan kepada anda bagaimana progres dan prosesnya dalam dewan perdebatan pada hari ini. Realiti semasanya telah pun kita capai sebanyak 70%. Jadi, dalam dewan perdebatan pada hari ini, untuk kita berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya, kita akan lakukan secara berperingkat dalam 3 fasa selama 10 tahun Tuan Yang Di-Pertua. Kenapa? 10 tahun adalah peringkat dasar yang perlu dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Sebelum saya masuk kepada pembidasan hujan, silakan satu. Simpel je Datuk. Kes anda adalah menilai tentang kesediaan, tapi anda cakap, oh kita perlukan peringkat demi peringkat. Jadi kita bersedia ke tidak? Datuk, itu adalah kapasiti negara kita sekarang. Sebab apa? Kalau kita nak buat semuanya sekaligus, kita akan membebankan fiskal negara. Jadi, kita pertimbangkan keadaan dan juga kapasiti negara Malaysia sekarang yang bersedianya setakat mampu. Jadi, kita laksanakan dalam tempoh masa 10 tahun secara 3 fasa berperingkat, menjawab kepada celahan yang diberikan. Baik. Di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, mereka seolah-olah hanya tengok kepada isu semasa sahaja. Sebaiknya jangan kita tengok kepada isu semasa sahaja, tapi kita perlu terus melangkah ke hadapan. Sebab apa? Kita perlu tengok dalam masa 10 tahun akan datang bagaimana keadaannya. Tapi mereka tidak pernah pun melihat kepada persoalan yang ada dalam latar. Kerana apa? Di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, kami telah pun menjawab persoalan yang ada dalam latar pada hari ini. Yang pertama, dari segi pelaburan. Kedua, dari segi dasar perlindungan tempatan. Dan juga yang ketiga, persoalannya adalah arah mana yang perlu dituju, iaitu kepada arah ekonomi hijau Tuan Yang Di-Pertua. Jadi, hujah pertama di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, apabila mereka bercerita tentang kelangsungan masih lagi bergantung kepada industri luar pada hari ini. Mereka sibuk bercerita tentang R&D yang kita masih lagi bergantung kepada industri luar, industri asing. Namun tidak ataupun tidak, peluang R&D ini telah pun diberikan kepada kita, industri tempatan, untuk melakukan
pada hari ini dalam sektor ini. Jadi R&D ini telah pun dijawab. Dan seterusnya, apabila mereka bercerita tentang kebergantungan daripada proton kepada GE, tuan dipertua, mereka asyik pandai import dan ekspor. Mesej moral yang dibawa oleh mereka sewenang-wenangnya. Mereka hanyalah meragukan kebolehan industri tempatan pada hari ini. Kerana apa? Dalam hujah yang kedua, mereka bercerita tentang kelemahan industri tempatan, dan juga dalam hujah yang ketiga, mereka bercerita tentang perlindungan ke atas syarikat tempatan. Pun begitu, mereka tidak pernah menjawab tuntutan usul dan juga latar pada hari ini berbanding dengan meja perwakilan kerajaan yang jauh lebih baik pada hari ini. Apabila kami ceritakan kepada anda, melihatkan kepada arus perubahan teknologi global, yakni dalam pembangunan ekosistem kenderaan elektrik di Malaysia pada hari ini, tuan yang dipertua. Jadi, kami telah tunjukkan kepada anda dalam ketiga-tiga hujah yang saya akan rangkumkan kesimpulannya untuk membina industri automotif yang benar-benar kalis tantangan, iaitu kalis daripada pengaruh tenaga asing. Malaysia tidak boleh bergantung kepada tenaga luar semata-mata. Negara kita, pertama, mesti membina kekuatan ekonomi dalaman. Kedua, menguasai teknologi sendiri. Ketiga, mengawal pasaran domestik. Dan yang keempat, memperkukuh ketahanan menghadapi krisis. Jadi, dalam ketiga-tiga hujah, kami telah membuktikan kepada anda pada hari ini yang Dewan ini, demi masa depan industri automotif nasional yang kalis tantangan, kita perlulah berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Yang berhormat, akhirnya dipersilakannya Mahkamah Kebakaran ketiga dan menyampaikan hujah perbahasan usul. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Dewan sekalian. Usul Perubatan Dewan Ingin Jaya demi masa depan industri automotif nasional yang kalis tantangan berdirilah di atas kaki sendiri sepenuhnya. Warga Dewan yang mulia, hari ini perwakilan kerajaan hadir. Mereka tidak terlibat dengan satu semangat yang baik, kerana pada hari ini modal mereka satu sahaja. Apa-apa persoalan yang kami lontarkan, mereka berbalik kepada satu modal ini, iaitu safety. Safety yang kita katakan adalah teknologi bateri warga dia. Kami tuntut dalam hujah pertama R&D yang berbagai-bagai. Mungkin daripada segi pengisian kereta itu, model mereka ketiga jawab safety, iaitu bateri. Macam mana mereka menyelesaikan pengisian? Tak pernah kami faham warga dia. Sebab itu adalah apabila sandaran konsep mereka semata-mata kepada dasar safety ini dan kemajuan bateri ini warga Dewan Mulia menyebabkan mereka gagal untuk menuju kepada sisi Dewan. Kerajaan Malaysia atau negara Malaysia ini betul-betul bersedia warga Dewan Yang Mulia. Kerana pada hari ini kita perlu faham, untuk kita pilih EV bukan sekadar memerlukan bateri warga Yang Mulia. Contoh EV yang mereka tunjukkan untuk sandaran safety ini, iaitu kereta Toyota daripada Jepun warga Dewan Yang Mulia. Mereka maju bukan hanya kerana mereka mempunyai teknologi bateri yang sama, tapi mereka maju mungkin daripada segi modal yang lebih besar, daripada segi bahan pemasangan yang lain, dan juga ini pengisian tersebut warga Dewan Mulia. Bermakna boleh mereka menyandarkan hanya kepada safety. Ini adalah satu perkara yang amat tidak logik warga Dewan Mulia. Kami bukan tidak ingin berbangga, tapi patutnya untuk kita buktikan konsep mereka perlu buktikan kita bersedia daripada semua aspek warga Dewan Mulia. Buktikan bersedia daripada segi modal, kita bersedia daripada segi pengisian, kita sudah bersedia daripada segi data-data yang perlu dikumpul, sampai kita tidak perlu langsung untuk bergantung dengan industri luar warga Dewan Mulia. Hanya kerana mereka menjawab modal safety, mereka tidak membuktikan apa-apa dalam Dewan Perubatan. Duduk dulu yang berhormat. Yang kedua, pada hari ini logik mereka juga amat bermasalah. Berhormat duduk dulu. Baik, tak apa, ada lagi lagi, tak apa. Yang pertama, warga Dewan Yang Mulia, logik mereka adalah kalis tantangan adalah perisai kepada EU. Warga Dewan ini adalah tujuan yang subjektif. Perisai itu apa tak pernah pun mereka jelaskan. Itu pun tak apalah. Sudah dengar-dengar saya faham bahawa perisai ini kita nak maju sebagai negara dalam EV warga Dewan Yang Mulia. Soalan saya, kalau pada hari ini mereka perwakilan kerajaan, kita tidak pernah tunjukkan pun bahawa kerjasama dan kolaborasi dengan industri luar ini menghalang kita untuk menjadi kalis tantangan, menghalang untuk kita maju dalam EV warga Dewan Yang Mulia. Sedangkan warga Dewan Yang Mulia, kebergantungan dengan teknologi luar ini atau industri luar ini bukanlah kebergantungan satu hala, tapi kebergantungan dua hala warga Dewan Yang Mulia. Contohnya,
Cuma dalam isu Purwoton Kili, bukanlah kita hilang kedaulatan Purwoton kepada Kili warga Dewan Yang Mulia. Namun pada hari ini, ini adalah hubungan dua hala. Ini perlu memasuki pasaran Malaysia. Mereka memberikan bantuan-bantuan dari R&D, bahan-bahan dan sebagainya kepada Purwoton warga Dewan Yang Mulia. Dalam kata itu, ini adalah satu hubungan positif antara kedua-dua pihak. Bermakna tidak ada keadaan negatif pun. Jadi soalan saya, bagaimana dalam keadaan tidak ada negatif, tiba-tiba mereka kata kolaborasi menyebabkan tidak ada kalis tantangan warga Dewan Yang Mulia. Ini masalah konsep mereka di meja perwakilan kerajaan. Baiklah, satu cerahan. Datuk, hanya ada dua. Jadi apa sumbangan Datuk pada menjawab latar usul? Yang kedua, hari ini kalau kita keberkatan, kita masih tak menjawab kepada hari ini akan ada keberkatan terhadap domestik Datuk. Ya, Muhammad, daripada tadi ingin menuntut tentang latar usul dan sebagainya. Latar usul yang anda letakkan, baiklah saya jawab satu-satu. Pertama, anda katakan tentang latar pelabuhan lah warga Dewan Yang Mulia. Kami dah tunjukkan dalam hujah-hujah kami bagaimana kita masih lagi perlukan kebergantungan terhadap industri luar, kerana untuk kita membina teknologi-teknologi EV ini, syarikat-syarikat Malaysia seperti Purwoton dan Peluang masih lagi tidak ada daya saing yang tinggi untuk mewujudkan teknologi tersebut. Maknanya kita perlukanlah pelabuhan. Data perlu anda tunjukkan tentang dasar perlindungan warga Yang Mulia. Kami tunjukkan dalam hujah ketiga. Dalam keadaan kita ada dasar perlindungan, sebab itulah sekalipun ada kebergantungan kepada industri luar, kita tidak hilang kedaulatan. Bermakna kita dah jawab pun dalam hujah kami. Anda yang tidak dengar duduk lagi yang berhormat, saya ingin membidas hujah-hujah anda di meja perwakilan kerajaan. Hujah ketiga pada hari ini atas kata kunci kawal pasaran domestik kedaulatan industri warga Yang Mulia. Sebenarnya hujah ketiga ini sudah termasuk dalam hujah kedua sekali. Kerana hujah kedua tadi pun memberikan contoh katanya mudah terdedah pada kawan asing. So pertama sekali, jadi baik jadinya pertama sekali hujah kedua dan hujah ketiga mempunyai penceritaan yang sama. Itu pertama warga Dewan Yang Mulia. Kedua, pada hari ini apabila kita berbicara tentang kawan kedaulatan industri, bermain seperti saya katakan tadi, kerjasama antara dua industri ini bukannya satu hubungan satu hala, tapi adalah hubungan antara dua hala warga Yang Mulia. Bermakna mereka tidak boleh sandarkan, kita akan hilang kedaulatan. Itu hujah ketiga mereka. Hujah kedua atas kata kunci hukuman pemilikan teknologi tempatan warga Yang Mulia. Mereka katakan pada hari ini, Malaysia jika bergantung, Malaysia hanya akan menjadi pengguna semata-mata. Ini adalah satu kenyataan yang amat pelik. Kerana bagaimana dengan kolaborasi antara Purwoton ini yang mana kita untuk Purwoton hasilkan produk EV warga Yang Mulia, Purwoton sendiri yang menghasilkan produk menjadi pengeluar. Daripada kolaborasi ini, Purwoton menjadi pengeluar, tiba-tiba konklusi mereka akan menjadi pengguna semata-mata warga Dewan Yang Mulia. Bermakna kenyataan dalam hujah ini amatlah tidak logik. Dan terus pada hujah pertama atas kata kunci bina daya saing ekonomi warga Dewan Yang Mulia, hujah ini juga adalah amat tidak logik. Kerana dalam kenyataan hujah ini mereka katakan kita tidak boleh bergantung kepada negara luar kerana syarikat global modalnya lebih besar warga Dewan Yang Mulia. Yang berhormat, kalau syarikat global modalnya lebih besar, syarikat tempatan modalnya sekarang tinggi, untuk kita membangun KTV perlukan kos yang tinggi, itu perlulah kebergantungan kepada syarikat luar warga Dewan Yang Mulia. Sebenarnya hujah pertama anda tidak pernah membuktikan perwakilan pembangkang sebenarnya. Sebab itulah di meja perwakilan pembangkang kami ingin menolak usaha perubatan, melihatkan kepada ketidaksediaan perubahan industri tempatan untuk berdiri sendiri di atas kaki sendiri sebenarnya. Kami tunjukkan pada tiga hujah. Hujah pertama, kelangsungan masih bergantung kepada industri luar. Hujah kedua, kelemahan kualiti pembekalan industri otomotif tempatan. Dan hujah ketiga, sebab hujah ketiga kami warga Dewan Yang Mulia. Di akhir perubatan pada hari ini saya ingin mengukur yang terakhir sekali apabila bangkit kerajaan memberikan kes tentang kesediaan kapasiti. Namun mereka katakan pada hari ini kita perlukan mekanisme 10 tahun. Apabila kami membicarakan tentang ketidaksediaan, mereka kata sedia, tapi mereka perlukan mekanisme 10 tahun. Saya ingin tinggalkan sisi dewan dengan satu soalan, kita sedia ke tidak? Mereka berkeliru. Saya kata kita semua sedang keliru. Kita semua makan. Terima kasih yang berhormat. Demikianlah tadi hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Dewan akan ditambahkan selama 1 minit untuk membolehkan kedua pasukan membuat persediaan ucapan bagi sesi perhubungan. 1 minit bermula dari sekarang. Terus boleh tak?
Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa debat ini debat yang paling keliru dalam Dewan Perdebatan. Jadi, mari saya cerahkan kembali apa yang sebenarnya berlaku dalam sidang hari ini. Di saat usul menghendakkan kita untuk berbicara, Dewan ini percaya demi masa depan industri otomotif nasional yang kalis tantangan, berdirilah di atas kaki sendiri. Kenapa kita perlu berdiri di atas kaki sendiri? Pertama, sebab kita bersedia. Bagaimana ketersediaan ini diterjemahkan? Melalui set B yang sudah pun mencapai 70% dan memerlukan kepada satu peringkat demi peringkat. Di peringkat pertama, warga Dewan sekalian, kalaulah hari ini saya bersedia untuk melakukan penggulungan secara substantif, maksudnya saya boleh bersedia dan lakukan tepat pada hari ini. Tapi kalau kita perlukan peringkat 1, 2, 3, adakah ini menunjukkan kita bersedia? Tidak, warga Dewan sekalian. Dari segi numeriknya pun 70% tidak pernah menggambarkan satu bentuk ketersediaan. Maka janganlah nak keras kepala berdiri di atas kaki sendiri. Sedarlah bahawa hari ini kita masih perlukan kolaborasi. Kedua, warga Dewan sekalian, kolaborasi tidak semestinya sama dengan kebergantungan. Kerana kolaborasi memberi interpretasi, oh dua hala, ini hubungan dua hala. Sedangkan kebergantungan, kita bergantung dan berharap sahaja warga Dewan kepada syarikat luar. Adakah senario ini yang menjadi realiti dalam Dewan Perdebatan? Tidak, sebab kita masih mendapat peluang dan manfaat dan nikmat R&D daripada syarikat luar ini. Mereka memiliki kapasiti dari segi modal dan teknologi. Maka hari ini tidak ada isu pun soal kebergantungan warga Dewan sekalian. Dan isu kebergantungan yang mereka bangkitkan ini sebenarnya telah dibunuh oleh kes mereka sendiri. Di saat mereka katakan hari ini ada dasar perlindungan ke atas pemain industri tempatan. Jadi warga Dewan sekalian, adakah kita berada dalam keadaan bermasalah? Tidak sebenarnya, sebab seperti yang mereka kata, oh dalam latar masa ini ada dasar perlindungan warga Dewan sekalian. Dan yang keempat, saya tuntutlah anda perwakilan kerajaan hari ini, cubalah kritis dalam Dewan Perdebatan. Janganlah setiap soalan kami ada set P. Setiap soalan kami lontarkan, oh ini sudah ada set P, ini sudah ada set P, sudah sampai 70%. Janganlah begitu warga Dewan, cubalah berkembang dalam Dewan debat pada hari ini. Sebab itu, kita boleh lihat hujah mereka, hujah membina persaingan ekonomi, mengukuhkan pemilikan teknologi tempatan dan juga mengawal pasaran domestik. Di akhirnya ini semua hanyalah andaian dalam debat. Mereka tak pernah pun buktikan dan tak pernah pun untuk menepati janji mereka seawal debat ini dimulakan. Tapi tidak mengapalah, senario ini terbalik di perwakilan pembangkang. Kami tepati sahaja tuntutan mereka. Kapasiti kesediaan kami sahut dan kami jawab, oh hari ini warga Dewan sekalian, kita belum lagi bersedia sebab kita masih lagi ada kolaborasi dengan syarikat-syarikat daripada luar warga Dewan sekalian. Kami jelmakan perkara ini melalui 3 hujah. Pertama, kelangsungan yang masih bergantung kepada industri luar. Kedua, kelemahan kualiti pembekal industri otomotif tempatan. Dan yang ketiga, dalam status semasa hari ini, kita pemain industri ini masih lagi dilindungi warga Dewan sekalian. Justru, yakin dan percayalah bahawa demi masa depan industri otomotif nasional yang kalis tantangan, kita tidak perlu untuk berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Untuk meneruskan perundingan Dewan, persilakan seterusnya waktu dan bersiapkan dan menyampaikan ucapan perundingan. Persilakan yang berhormat. Kau lupa itu aku, yang mana hari ini sebenarnya telah pun dilupakan oleh perwakilan pembangkang hari ini. Dua perkara. Yang pertama ini, dalam usul kita tak pernah bercerita ada hari ketersediaan kita, anak ketersediaan pada masa ini ataupun disegerakan. Sebab kita gariskan ini rasa wasa dalam tempoh 10 tahun. Yang kedua, anda lupa untuk kita menghormati pembuat usul, kita haruslah menggunakan latar yang diberikan oleh pembuat usul. Mungkin pembuat usul itu berada di antara ketiga mereka. Kita tidak pernah pun tahu. Jadi kita hormati sahaja. Ada ni, ada latar, ada masalah, kita jawab dalam Dewan Perdebatan. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya orang Dewan sekalian. Sebenarnya, kita amalan pendek ajaib. Kerana anda yang hari
satu soalan dengan satu jawapan yang sama, tapi anda nak kami berikan jawapan yang berbeza-beza. Mungkin sebab itu hari ini nilai kumulatif CCTV saya berada di 4.0 dan mungkin perwakilan kerajaan disebabkan jawapan yang berpusing anda berada di 13.90. Kerana hari ini anda ingat anda bertanya satu soalan yang sama, maka jawapannya masihlah sama, Datuk. Sebab hari ini set P ini adalah satu kadar dasar transisi tenaga yang menjawab kepada segala yang anda perkatakan, baik dalam istilah duit ataupun kejap, Datuk. Jadi Datuk, hari ini kalau kita nak lihat bagaimana kita nak capai matlamat, iaitu industri automotif nasional yang kali tangan. Datuk, hari ini sebenarnya kami keliru. Adakah pihak pembangkang nak tolak kali tangan ataupun nak tolak berdirilah di atas kaki sendiri sebenarnya? Kerana hari ini dalam Dewan Peribatan mereka tolak kedua-duanya. Dahlah tolak kedua-duanya, tak pernah pun cerita kepada kita mengapa. Hari ini mereka ceritakan kepada kita hanya akan ada skandal, akan ada itu, akan ada ini. Namun tampalan mereka hanyalah tampalan semata-mata. Saya suka ulang ini dalam Dewan Peribatan. Adanya hari ini anda hanya nak tampal-tampal fakta, anda boleh beli stiker yang popular dan ada tampalan di kertas anda. Adakah ini akan jatuh dalam tempoh 10 tahun? Jawapannya dia jatuh. Kerana tampalan anda adalah satu tampalan tanpa bukti. Jadi nasihat saya dalam timbang perkara peribatan, kita perlu tahu bagaimana hari ini untuk menjawab tuntutan usul serta tuntutan rata. Kita jawab dahululah apa yang ada dalam Dewan Peribatan. Kita ikut sahaja apa yang digariskan. Dan juga hari ini kenapa hari ini kerajaan dan pembangkang hari ini bercelaru? Kerana mereka tidak ingin bertemu untuk kita gariskan dalam set di warga Dewan sekalian. Bila kita bercerita pasal hidrogen, mereka bercerita pasal lithium. Apabila kita bercerita pasal tak nak ada kebergantungan, mereka bercerita kena hari ini kita ada kebergantungan. Sebab tu hari ini sebenarnya dalam rangkuman kami dah ceritakan kepada anda kesimpulannya untuk membina industri automotif yang benar-benar kaya sekarang, Malaysia tidak boleh bergantung kepada kebergantungan luar semata-mata. Seperti apa yang anda gariskan hari ini hanyalah dalam sektor sebuah semasa, iaitu kebergantungan terhadap orang industri luar warga Dewan sekalian. Jadi warga Dewan, dalam 3 pengujian dilakukan mereka dan 3 pengujian dilakukan kepada kami telah menjawab kepada semua persoalan yang ditemukan dalam sama adalah usul ataupun usul dan juga apa yang dipersoalkan oleh mereka, iaitu permasalahan dalam dasar ini telah dapat diselesaikan dalam hasil laporan dasar penelitian tempatan arah mana kita harus melangkah untuk mencapai automotif nasional yang kaya tangan berdirilah di atas kaki sendiri sepenuhnya warga Dewan sekalian. Jadi warga Dewan, kalau hari ini anda nak nilai siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang suka, siapa yang neraka, mari kita duduk bersama bersama-sama. Jadi duduk hari ini, adanya hari anda berada dalam satu matlamat yang sama, dan marilah kita menuju ke arah destinasi yang sama. Kerana dalam setiap perkara pasti akan ada matlamatnya, dan dalam setiap matlamat pasti akan ada jalan. Jadi warga Dewan tidak apa isi kita. Mohon terus mencari bersama. Demikian tadi berakhir di pembahasan pada hari ini. Dewan akan ditangguhkan semua para pengundi laluan di perkara hasil peserta anda minta keluar dari YDP tak payah keluar, kita terus komen, kita terus beri keputusan, bring back that trust, boleh hantar terus. Thank you. Saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan teruskan? Jangan risau. Saya last beraksi asta yang ke-9. Ini abang ni asta 27 kan serah. Dia beraksi asta yang kedua. So don't worry. Apa pun saya ucapkan tahniah untuk kedua pasukan. Untuk penambahbaikan asta is start up any debate competition here. It's a very good untuk learning process lah untuk all semua. So untuk improve for the next untuk upcoming any debate competition. Sebab kena sentiasa untuk improve and apa ni lah tambah baik boleh Okay, kita persilakan dulu Iman ni he won all the cup in Malaysia. Alright, Assalamualaikum semua. Selamat hari. Rekan daripada saya untuk
kerajaan, saya rasa you kena improve on your concept lah. Benda ni sangat crucial dan sangat penting untuk usaha-usaha yang seterusnya lah. Saya rasa khusus untuk cara kalian nak mencerakikan dan memahamkan Dewan untuk usul yang penting di tengah hari buta macam ni kan. So for me, tadi pembukaan konsep dan juga pembuktian kerajaan tu dia agak sukar untuk difahami. Dalam masa yang lebih mudah ni saya rasa agak gagal ni untuk betul-betul buat kita faham dengan apa yang kalian nak bawa. Saya rasa banyak benda yang missing, especially orang kita tak tahu apa yang you nak achieve dalam masa depan industri otomotif sebenarnya. Apa tantangan yang akan berlaku sebenarnya, which is apa bentuk cabaran ataupun ancaman kepada industri otomotif sampai kita perlu untuk buat satu keputusan yang besar sama ada kita nak berdiri di atas kaki sendiri sebelumnya ataupun kita boleh mengekalkan status quo semasa. Itu tidak dibuka dengan cantik. Dan saya agak sedikit, bukanlah kesal, tapi for you punya improvement kan, you need to pick and choose lah baik-baik. For me, tak perlu untuk debat ini dibuka dengan tentang model Sarawak LNG. Bagi saya, dia satu yang you kena faham. Debat ini buka isu masalah dan cabaran dia. Usul ni bukan usul cadangan. Usulnya adalah kita nak menilai sama ada penilaian kita hari ini kita nak berdiri atas kaki sendiri ke tidak. Bukan nak minta untuk kalian cadangkan bahawa kita perlu untuk itu, faham tak? So bila you bawa cadangan dan benda itu diserang oleh pembangkang, you agak lemas nak menjawab. So be careful dalam construct konsep dan pembuktian. Pembangkang saya rasa pembangkang pun tidak kemas dalam mengasah dan juga membina asas sokongan dengan baik. Saya rasa ada banyak benda yang saya terbitkan tadi, one by one you guys tak cerahkan dan tembak mereka. Yang mana saya rasa masa depan industri otomotif nasional tu tak ada gambaran yang tepat. Apa krisis yang sedang berlaku sekarang sampai kita rasa macam tak perlu yang berlaku sekarang, tapi apa cabaran dan ancaman yang akan datang yang menyebabkan kita perlu untuk buat pilihan ini. Dan you guys need to show apa keburukan yang akan berlaku. So kes pembangkang hari ini pun bagi saya kurang tepat. Di mana you guys kadang tunjuk ketidaksediaan. Debat ini bukanlah debat kita nak tengok sedia ke tidak. Debat ini kita nak tengok kita perlu berdiri di atas kaki sendiri sebelumnya ataupun tidak. Apa unjuran dan impak signifikannya kalau kita berdiri atas kaki sendiri dan kita tidak berdiri atas kaki sendiri, faham tak? So perbincangan ini tidak berlaku. So saya ucapkan Majlis Islam Maju Jaya buatlah penyampaian yang sewajarnya dan saya serahkan semula kepada Yang Arif Ketua Kaki. Thank you Iman. Saya persilakan Amawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu benda yang paling saya boleh puji dalam perubatan hari ini adalah korang boleh beri muka. Yang muka sangat meyakinkan. Tapi apa yang keluar dari mulut korang tu tak selari dengan apa yang digambarkan di muka tersebut. Kenapa? Okey, saya suka ayat yang menggulung ketika kerajaan ayat hormatilah pembuat usul. Okey, bila ayat hormatilah pembuat usul, kalau kita faham kerajaan basic debat peranan sebagai kerajaan dan peranan sebagai pembangkang. Bila kita menghormati pembuat usul, maksudnya kita faham lah apa itu tuntutan usul perkhidmatan. Walaupun pihak kerajaan bagi kuasa untuk meletakkan perdebatan gerak bagaimana, dan kalau pihak kerajaan merasakan pihak pembangkang tidak menjawab kisah kerajaan, dia salahnya bukan pada pembangkang, tapi salahnya pada kerajaan bila tidak meletakkan kes dengan betul. Dia mungkin nampak senang bila kerajaan bangun, pembangkang tak menjawab kes korang, contohnya pembangkang ini tak sentuh langsung pada teknologi hijau. Korang rasa korang tak melawan kes korang, tapi itu bukan salah pembangkang, itu salah kerajaan yang tidak meletakkan perdebatan betul. Korang kena sedap ya, kalau negara kerajaan itu yang bagus, dan korang jangan seronok bila pembangkang tidak melawan kes. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan, korang punya nasional ini dah salah. Korang kata Malaysia tidak boleh bergantung kepada tenaga luar semata-mata. Maksudnya korang setuju, kita masih lagi perlu bergantung kepada tenaga luar. Sedangkan ayat berdiri di atas kaki sendiri sepenuhnya. Seperti kata istilah kat situ. Okey, dia masalahnya pada perdebatan hari ini, pembuktian korang, contohnya bila korang bercerita tentang kalau sekarang contoh Proton dengan Geely, apa masalahnya kalau Proton pergi sama dengan Geely? Korang kata kita nak contohnya hujan korang mengawal pasaran domestik,
Kalau punya proton kerjasama dengan GE, yang kita jual dalam Malaysia GE ke? Yang kita jual dia tak proton. So tak ada masalah bekerjasama kat situ. So komputer kita tidak ada apa masalah jadi kalau kita bekerjasama dengan orang luar. Itu yang tidak dikatakan dekat ni. Itu sama juga maka tidak akan terus pergi kerajaan. So ini agak bermasalah lah pada pembuktian untuk kerajaan yang ini. Faham betul-betul usul ini Dewan yang percaya demi masa depan industri otomotif nasional yang kaya tantangan, berdirilah di atas kaki sendiri sepenuhnya. Usul ini adalah usul keperluan, dia bukan usul kemampuan. Dia usul kenapa, bukan usul bagaimana. Sebab itu tentang kemampuan kita untuk bergerak diri atau tidak, itu tidak boleh dibuktikan. Perlu atau tidak untuk kita bergerak diri. Keperluan itu untuk melihat kepada apa masalahnya kalau kita bekerjasama dengan orang luar sekarang. So itu yang sepatutnya dibuktikan. Untuk memantau buktikan, kita tak perlu untuk bergerak diri sebab kita perlu lagi bergantung kepada orang-orang luar. Bukan pasal kemampuan. Kita faham betul-betul tuntutan usul ke depan. So hormatilah pembuat usul dengan betul, faham betul-betul usul tu. Jangan sekadar berkata tapi orang sendiri tidak membuktikan ayat tersebut. Okey? Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Thank you, Bapak. Okey, sebelum saya mau keputusan, saya sambung baliklah apa yang dah komen oleh kedua orang juri. Okey, pertama adik, bila dapat usul, jangan eager ChatGPT. Okey, dalam taksana debat ini mengajar kita critical thinking, wisdom, kebijaksanaan dan maturity. Bagaimana? Sebab kalau dalam kemahiran berfikir, perkara paling asas adalah tahu. Kena tahu dulu, baca dulu. Dah tahu sebab Jibril turunkan kepada Nabi, dia bisik, bacalah. Kan? Satu. Dan usul tadi sama. Berdirilah. Sebut banyak kali, berdirilah. Berdirilah. Ada sebab kenapa? Berdirilah di atas kaki sendiri. Kenapa kena berdirilah? Ada perkataan berdirilah. Faham tak? Jiwa usul itu dibuat. Kenapa begitu? Kenapa dia tak kata perlu berdiri di atas kaki sendiri, tapi kenapa dia kata berdirilah? Siapa yang cakap berdirilah? Kenapa kita perlu berdirilah? Faham tak? Kataan lah tu. Sebab tu Jibril turun, dia tak cakap baca lagi. Baca tak? Dia cakap bacalah. Lah. Nampak tak penting? Appreciate on each phrasing. Adalah. Kenapa tak berdiri ke? Kan Jibril turun cakap kat Nabi, baca ke? Nabi kan tak boleh baca. Faham? Appreciate that. Baru pergi kepada fasa seterusnya. Kedua, nuansa phrasing itu dibaca penuh. Demi baca jiwa. Bila you baca jiwa, baru you faham. Kalau you baca-baca, demi masa depan industri otomotif nasional yang kalis tantangan. Satu, kerajaan, you pecah tadi. Demi masa depan industri otomotif. Apa dia? Apakah masa depan industri otomotif nasional? Satu. Lepas tu you mulakan dengan kalis tantangan ni, situasi dia bagaimana? Untuk lebih baik dibaca satu, apakah keadaan masa depan industri otomotif nasional yang kita nak? Sandaran dia pertama, boleh kepada kita ada dasar otomotif nasional, matlamat dia dan keadaan kalis tantangan ini begini. Bukan tiba-tiba you datang dengan kalis tantangan tidak terpengaruh. Faham tak? Appreciate. Tidak, soalan saya pertama, apa keadaan tidak terpengaruh? You boleh change kepada keadaan tenaga hijau. Siapa yang tidak terpengaruh? Dasar otomotif ke? Masa depan otomotif ke? Faham tak? Bergentayangan. Dia tidak disusun dengan baik. That's government problem. Sebab itulah timbul Sarawak SETP Sarawak Energy Transformation Sarawak Energy Transformation Policy you sendiri cerita pasal policy. We do have our own policy on automotive national. Kita nak keluarkan Pro 2, nak keluarkan Proton. Dia punya phrasing, dia punya fasa berfasa itu.
Dan bila you buka kes, you kata kita dah boleh berdiri atas kaki sendiri, status quo you tak serang status quo, you serang adalah serangan. Status quo dia ada 3 fasa. Fasa pertama 70%, sebenarnya tak bersedia lah dek. Ada 3 fasa lagi. So status quo dia dah menunjukkan dah tak boleh berdiri lah dengan kaki sendiri. Faham tak? So debat, jadi tu debat dia debat apa? Debat status quo lah. Okey, kau nak debat status quo sampai esok tak habis ni. Okey, satu yang saya confuse. Sarawak hidroelektrik kita buat empangan bakun. Jadi apa kaitan dengan industri automotif? Kau nak charge elektrik tu supaya ada empangan bakun tu membekalkan tenaga elektrik. Sebab SETP antara sasaran dia adalah kawasan luar bandar Sarawak dapat akses elektrik. Aku jawab apa kaitan dengan automotif? Faham tak? Okay, that's problem lah. Okay, nak jadi sebab dia tiba-tiba datang dengan Sarawak, datang Farahin, muka you ada subtitle. You tak faham saya terang, saya pun tak faham you terang. Okay, sama je. Okay, so saya terang apa yang saya faham. Sebab you bangun, kita orang tak faham. Okay, so muka subtitle tu buang. Okay, clear Okay, kedua. You kena appreciate yang saya dah sebut tadi yang pasal appreciate. Okay, saya nak sentuh pasal you kena baca. Kalau bila kita cerita pasal demi masa depan industri automotif yang kalis tantangan, apa masa depan industri automotif nasional kita? Kaji dulu dasar. Analisis dasar sedia ada. Okay, kita ada NEP, National Automotive Policy. Dan apa matlamat dia? Apa keadaan kalis tantangan? Satu persatu. Kalau you jadi pembangkang yang baik, you analisis pun kes dia tersasar dah pun. Sebab tu saya tanya, dekat mana datangnya tenaga hijau ni dalam keadaan industri automotif nasional? Sebab dasar industri automotif kita nak keluarkan Pro 2, kita nak keluarkan Proton, kita boleh jadi hub automotif serantau. Jadi dan kita nak galakkan penggunaan tenaga hijau. Sebab itu kita nak bersaing dengan pasaran global. Sebab itu kita sekarang ni dalam baru itu penceritaan dia. Baru ini tiba-tiba terus tenaga hijau, terus Sarawak. Oh my god. Okey, clear? Okey, barulah sebab kita punya matlamat. Contohnya kita ada next generation vehicle. That's yang kita nak. Baru kita tahu hala tuju debat you next generation vehicle. Itulah demi masa depan kita. Sebab itu kita kena berdiri atas kaki sendiri untuk mencapai matlamat hub automotif serantau. Baru debat kau dua-dua boleh berdebat. Tak adalah cerita pasal empangan bakun dek. Okey? Lepas tu kita nak cari mobility service, contohnya industri 4.0. Itu keadaan yang kita nak. Itulah masa depannya. Faham tak? Bukan sekadar. Sebab kalau you cerita pasal Sarawak, dia adalah dia komponen, mungkin komponen lah sebahagian komponen sebab elektrika. So adakah lepas tu bila kita cerita pasal energy crisis, kita bahan bakar api. So saya ingatkan petrol. Sebab ada statement tadi Sarawak sebagai pengeluaran tenaga terbesar. Saya ingat Sarawak membekalkan tenaga petroleum tertinggi je. Faham tak? Sebab konteks kita ada konteks automatik. Apa kaitan dengan aku terfikir dengan hidroelektrik? Mungkin Sarawak cari gali dia paling banyak. Tapi Malaysia, Sarawak pun kita tak guna sumber bahan petroleum tu untuk kita import, kita pakai negara luar punya. So saya agak confused lah. So debat itu bergentayangan sehingga ke akhirnya. Debat ni kita kena ada satu common ground. You dua-dua tak bersetuju, akhirnya kita kena capai satu resolusi. Dan resolution kita tak dapat. So debat ini keadaan dia sangat sederhana. Okey, terakhir, bila you rebat, bila debat tu tidak terarah dan sebagainya, pembangkang yang baik sepatutnya you letakkan, you bangkang bukan sekadar bertanya, you boleh hadir dengan jawapannya. Sepatutnya begini, usul ini begini sepatutnya. Sebab you tidak pernah mempertikaikan keadaan terpengaruh tenaga hijau. Kenapa nak bercerita tentang tenaga hijau? You tak cerita pasal tenaga hijau. You tidak berdebat atas landasan kerajaan. Okey, cuma pertikaian you stand lah.
Ketika itu betul, saya okey je. Saya appreciate. Sebab you all dah berusaha. I will appreciate your effort. But next time, bacalah. Barulah boleh berdirilah di atas debat sendiri. Dia ada sebab tau. Cuma you baca berdirilah, nuansa dia apa? Retorik dia mungkin nasihat ke? Berdirilah. Atau berdiri. Kan berbeza itu. Sebab tu baru kita daripada jiwa itu baru keluar. Sebab tu timbul keperluan ke, penilaian ke, cadangan ke. Okey ni keputusan. Okey, pendebat terbaik, juri sebulat suara lah. Pendebat terbaik diberikan kepada Afnan, Ketua Pembangkang. Juri 3-0, Majid tipis 1.67. Usul ditolak. Pemenang UTM Muda. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Shut up, off ni. Terima kasih.